Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Tapi kali ni bukan dekat dalam kereta lah. Kita dekat rumah. So hari ni lama dah tak buat video. So kita buatlah satu video. Kali ni video bukan video kita pergi melancong, pergi mana. Video kali ni saya nak unboxing satu barang yang mungkin korang dah pernah ataupun korang dah nampak pun dia punya apa ni tajuk ni. So saya pun baru dapat barang ni. Semalam order ni hari sampai. Kira cepat lah kan. Ni barang ni sebab kita beli. Nanti saya cerita lah sebab apa saya beli barang-barang ni barang ni. So first impression lah dulu. So kita tengok lah macam mana. Saya pun tak pernah juga guna benda ni. Kita cuba dulu lah sama-sama kita tengok apa yang ada dekat dalam kotak tu. So stay tune, saya akan tunjukkan. Jom. Okay, first kita tengok dulu mana depan, mana belakang. Okay, tengok ni. Atas sikit apa. Bagi nampak semua. Oh ini. Okay, ini batang dia. Okay, satu. Kemudian Allah, berat juga batang ni. Okay. Ni dia. Ini ai. Yap. Ini jajan dia. Alright. Okay, tepi yang kotak tu. So kita tengok dari sini. Okay, tengok keseluruhan. Okay, so dari sini lah kita tengok dari sini. Okay, kita ambil ni. Okay, ini maybe dia punya tapak. Okay, ni tapak betul. Tapak ni untuk korang lekat dekat dinding. Okay, okay. So benda ni gantung lah, gantung. Ni vacuum gantung. Okay, ni dia bagi wall plug dengan skru untuk ikat kat dinding. So saya rasa kena tebuk ni. Wall mounted ni kena tebuk. Okay, ni satu. Kemudian yang ada macam biasalah ni, manual book. Bahasa apa ni? Kebijakan. Dah banyak masa ni. Pemecahan masalah. Okey, ni tak pasti sama ada bahasa Malaysia ataupun Indonesia. Tapi dia ada bahasa lain juga. Dia ada banyak bahasa ni. Banyak bahasa ni. So korang boleh pilih. Tengok kalau macam mana tak faham. Okay, baca ni. Okay, manual. So apa yang ada dulu, sekejap. Okay, ni dia punya ni. Ni batang dia. Ini macam ni. Okay, ada baru siap dengan baru Ini macam mana tekan ni. Nampaknya kita kena study dulu ni. Cara nak buka ni, boleh buka ni dia ada macam klip ni sini. Ada klip. Okey, tak apa, biar dulu. Kemudian kita ada okey ni ini roller dia, roller dia. Dia ada tayar, siap tayar ni. Lawa. Cantik. Bertunjuk dinding. Dekat sangat, atas sikit. Okay, ni tayar, dia ada tayar. Dia ada roda dia. Roda ni rubber. So dia punya ni boleh laras Boleh laras. Lembut. Okay, sofa okay. Fleksibel. So belakang dia. Okay, kalau nampak ni ada dekat roller ni ada bulu-bulu sini. Okay. Yang ni plastik. Okay, ni dia punya brush dia lah. Okay, ni ada roller kecil. Ni belakang dia. Okay. Kemudian plug charger Okay, ni untuk charge. Okay, ini sekarang dia pakai cordless yang ni. Zaman dah moden babe sekarang. So ini dia punya charger.
Nampak lubang dia bulat. So 2 kaki biasalah Xiaomi. Ini berapa ni? Cuba tengok. Ni berapa watt dia bagi. Korang boleh tengok lah sini. Tak nampak sangat. Okey. Charger ada. Okey. Oh, inilah dia punya main. Ni dia punya motor. Oh, inilah motor dia. Xiaomi Pak. Cantik tak cantik? Kita tengok keseluruhan body dia macam mana. Belakang tengok. Bagi penuh. Ini keseluruhan body dia. Nampak? Ada button, clicky juga button ni. So ni brand Xiaomi sini bulat. So ni dia punya lock dia ni sini. Okey. Ni dia punya tempat ni, trigger dia. Ui, hidup dah. Ni ada bateri lagi. Okey. Tengok dulu sekeliling dia. Okey. Itu je lah, ni maksimum habuk yang ni. Lepas tu kita boleh kita try buka. Ni bawah dia. Okey, ni tekan saja. Untuk okey, tekan je. Dia macam apa? Dia macam tempat ni balang kuih raya tu, macam tu lah. Kalau tahu balang kuih raya macam tu lah dia. Okey. So ini untuk buang habuk. So bila kita ni habuk dia akan terkumpul di sini lah. So nak tutup dia boleh. Habis. Tak. Okey. Okey, dia akan mati. So dia ada dia punya tahap kelajuan dia. Tahap kelajuan dia ada 2. Satu low, satu dengan high. So ni cara pasang dia. Okey, buka macam biasa, buka je, tak apa. Ni sebenarnya boleh buka ni. Sebenarnya ni nampak. Dia boleh gunakan mungkin berus ni ke depan pun. Boleh guna lah. Oh, patutlah diikat ni. Okey. Ni ada apa? Ada selotip. Okey, tanggal selotip dulu. Patut dia tak boleh buka tadi. Okey, ni dia. Macam ni. So korang nak berus macam ni lah. Okey tak okey. Tak nak pakai, ni pun boleh, batang ni je. Boleh juga sedut tepi-tepi dinding dulu kan. Tak nak pakai, tarik. Okey. So kita try pasang dia punya. Okey, kita try pasang dia punya ni. Ini batang besi. Ini bukan besi yang dia. Sekejap, kita tengok. Ini bukan besi. Plastik pun ada, plastik. Nampak macam stainless steel tapi bukan plastik ni rasanya. Tak pasti tu plastik, bukan plastik kan ni. Oh, ini dia. Okey, pasang ikut dia punya. Ni ada dia punya alur nampak. Ada macam ni longkang ni kan. Okey, masuk dekat longkang sini. Okey, tengok. So kita ikut kedudukan dia. Ni ada dia punya slot. Masuk je. Okey dah. Saya tak boleh buka. Untuk buka dia, ni button dia. Okey, buka Untuk masuk tak perlu tekan Masuk je. Dia akan tap. Okey, ini dia punya panjang. So kita cuba masuk dia punya ni pula. Ni dia punya. Collar dia. Alright, ni pun sama ada slot nampak. Slot dia. So kita masuk dulu sekejap. Okey, sama juga dia ada button ni untuk kita releasekan dia. So kita tengok dia punya ni. Nampak gerakan dia. Oh, lembut sebab dia ada roda dan rubber. Okey, ni ada macam kotor-kotor. Cuba tengok. Cuba tunjuk. Ada itu kan. Ada apa? Ada rambut-rambut. Okey, kita cuba Oh, dia set lampu Nampak. Lampu kan. Tekan turbo.
Ini kedutan kuat kedutan ni. Lampu dia tak lagi boleh padam tak boleh. Dia tak boleh pun. Oh, boleh padam tak boleh. Itu nyala Oh, lebih mudah lah kata kalau nak ni. Lembut. Lembut je. So, korang boleh tengok dia punya ni okey Tengok roller dia Okey, roller dia bila kita on, lampu akan menyala dan roller dia akan pusing. Laju roller dia. Mudah lah. Tengok ketinggian dia. Ini gambar penuh. Buat tadi. Apa ni ketinggian dia. Dia tak tinggi sangat, dia paparan saya macam ni. Tinggi macam ni. So mudah lah. Lebih selesa lah saya rasa kalau nak buat. Tengok. Kan senang. Kalau dengar suara budak tu abaikan budak ni buat hal juga. Kita nak rakam dia buat hal. Oh, inilah kita tengok. Okey, kita tengok keseluruhan dia punya ni. Dia ni tunjuk daripada mula sampai hujung. Okey, nampak dia punya bentuk. Dia lebih menarik lah kita tengok. Dia pakai cordless. Jadi sekarang zaman dah moden, tak perlulah pakai wire-wire lagi kan. So ini bateri. Sekejap kita tengok. Dia ada tulis. Okey, bateri dia selama 40 minit. Long battery life. Electrical brush bar. Okey. So white light ilmiah. Ini yang lampu tadi. Senang untuk buang dia punya sampah-sampah yang dah terkumpul. So di sini saya tak tahu berapa dia tak tulis berapa jam kena charge. Okey, berapa jam kena charge dia tak bagi tahu. Mungkin dalam menu ada lah, cuma kita kena baca nanti. Okey, off. Okey, itulah dia sedikit sebanyak barang yang saya beli. Sebab vacuum yang lama, vacuum saya yang lama dia gunakan vacuum yang standard dululah. Kita pakai wire kan. Okey, sekarang saya cuba untuk pakai vacuum yang cordless ni. So kena cas. Allahu Akbar. Bising So korang dengar tu, korang jangan terkejut dia jerit tu pasal dia main game apa ni, si kalah dia jerit. So itu sajalah saya boleh bagi unboxing Xiaomi, vacuum Xiaomi cordless G20 Lite. Betul tak? Betul tak brand dia? Okey, betul. So kalau korang nak beli, saya akan letak description kat bawah dia punya link. Dah beli kat Shopee. So harga yang saya dapat yang masa saya beli ni 300. Kalau ikutkan dalam 349. So ada offer, dapat 300 siap perantaran. Perantaran memang laju. Semalam saya order, ini hari dah sampai. So itu sajalah video untuk hari ni. Semoga bermanfaat lah siapa yang nak cari vacuum yang ni macam tu kan. Ada sebenarnya brand banyak. Ada macam-macam brand ada. Brand yang kita tak pernah dengar pun ada. Tu lagi murah 100 lebih. Tapi sebab dan dia Xiaomi, kita lebih mempercayai lah. Sebab dia Xiaomi ni sebuah syarikat yang apa, kita tahu dia punya teknologi dia kan makin canggih. Dia ada vacuum robot yang bulat dia kalau tahu kan. Okay, so kita lebih yakin pada jenama ni lah. Warranty dia pun setahun by Xiaomi Malaysia. So itu sajalah. Okay, kita jumpa lagi the next video. Terbaik Xiaomi.